seorang imam yang agung tetapi meninggal di jalanan. Ada riwayat menyebutkan beliau meninggal hanya di tepi jalan-jalan awam. Imam Al-Bukhari, seorang ulama besar yang hidupnya hanya untuk satu misi, mengumpulkan hadis Nabi SAW yang paling sahih. Sejak kecil, beliau terkenal dengan hafalan yang luar biasa. Belasan ribu hadis diingat tanpa tersilap. Namun di hujung hayatnya beliau diuji. Fitnah dan tekanan membuatkan beliau diusir dari tempat kelahirannya sendiri. Dalam keadaan letih dan sedih, beliau bermusafir ke Khartang. Di sana beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bumimu terasa sempit bagiku. Ambillah aku jika itu lebih baik untukku." Tak lama kemudian beliau kembali kepada Allah pada malam Jumaat, usia 62 tahun. Ada yang kata bahawa beliau meninggal hanya di tepi jalanan awam, namun ribuan manusia hadir mengiringi jenazahnya. Bukan kerana kemasyhuran, tapi kerana kehilangan penjaga sunnah. Hari ini nama Imam Al-Bukhari kekal harum dan kitabnya Sahih Al-Bukhari menjadi rujukan paling tinggi dalam dunia hadis. Tersusun mengikut bab fiqh, penuh ketelitian sanad, dipilih daripada lebih daripada 600,000 hadis dan hanya yang paling sahih dihimpunkan. Kalau anda nak miliki Sahih Al-Bukhari terbitan Santai Ilmu, susunan yang kemas, lengkap perbahasan dan sesuai untuk rujukan harian, klik di bawah untuk dapatkan sekarang. Jangan lepaskan peluang ni, stok sangat terhad.